Hai, Assalamualaikum. Jua dah buka puasa saya pada hari ini, puding karamel roti coklat. Tengok hasilnya, memang nampak cantik sangat kan? Jom, teman saya rasa. Ni dah lepas buka puasa. Okey, dah boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul kombinasi karamel ni dengan coklat kat bawah ni. Tak manis sangat. Okey, lepas tu makan dengan karamel ni, memang sangat-sangat sesuai. Teksturnya pun halus je. Jadikan jua dah buka puasa, memang sangat sesuai. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya akan guna 4 keping roti, 1 paket agar-agar serbuk ataupun 10 gram, 1 tin susu cair ataupun 400 ml, gula 1/4 cawan penuh ataupun 60 gram, 400 ml air, dan yang terakhir 100 gram dark chocolate coin. Saya guna jenama Barrels. Sekarang saya tunjukkan bahan untuk buat karamel. Saya guna 6 sudu besar gula ditambahkan dengan 3 sudu besar air. Masak ni guna api yang perlahan. Okay, kita kacau-kacau sehinggalah dapat karamel. Okey, bila dah nampak warna yang cantik macam ni, okey, dah boleh tutup api. Okey, biarkan karamel ni sejuk sendiri. Okey, tak perlu masukkan dalam peti sejuk. Sekarang kita nak buat adunan puding. Okey, koyak-koyakkan roti. Okey, saya guna kesemuanya ya, yang tepi tu pun guna. Sekarang masukkan roti ke dalam blender. Masukkan susu cair. Masukkan air. Masukkan gula. Kita akan kisar sehingga semua bahan ni larut dan juga halus. Kemudian adunan tadi saya tapis. Sekarang saya masukkan 10 gram agar-agar serbuk. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Sekarang dengan menggunakan api yang perlahan, saya masak adunan ni sehingga mendidih. Okey, dah nampak adunan puding sedikit pekat dan juga mendidih. Dah boleh tutup api. Saya pindahkan 4 sendok kecil adunan ke dalam mangkuk. Yang baki dalam periuk tu saya campurkan dengan dark chocolate coin. Lapisan putih ni saya letakkan di atas karamel. Selepas siap, saya masukkan ke dalam peti sejuk lebih kurang 30 minit ataupun sehingga lapisan putih ni set. Selepas lapisan putih dah set, saya keluarkan daripada peti sejuk
Dan saya cucuk-cucuk dengan garpu. Okey, supaya lapisan coklat nanti melekat pada lapisan putih. Kalau lapisan coklat ni dia mengeras sikit, kita boleh panaskan semula. Okey, sekarang saya tuangkan lapisan coklat ni ke atas lapisan putih. Selepas siap, saya masukkan ke dalam peti sejuk. Lebih kurang dalam sejam hingga 2 jam macam tu. Okey, ataupun sehingga ianya set. Selepas puding set, keluarkan daripada peti sejuk dan sisipkan dengan pisau di sekeliling puding. Letakkan pinggan dan boleh telangkupkan puding tadi. Alhamdulillah, cantik kan kejadian puding ni. Okey, dah boleh potong dan hidangkan untuk seisi keluarga. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sangat sedap ni. Kalau ada sesiapa yang nak makan puding tapi tak suka ada telur, resepi ni sangat sesuai. Cuba tahu. Kepada sahabat yang belum subscribe channel saya, sudi-sudikan untuk subscribe ya. Terima kasih saya ucapkan.